menyebabkan kita berlaku tanah runtuh, banjir yang besar, banyak risiko yang besar lah kalau kita buat secara tidak terkawal. Next. Kalau isu dalam sosial saintifik dalam sektor pertanian, penggunaan racun perosak dan racun kimia boleh menyebabkan tanah dan sumber air memberi kesan kepada kesihatan manusia. Contoh, pencemaran sungai akibat pertanian. Contoh, kalau kita terlalu banyak menggunakan baja kimia ataupun racun serangga, boleh menyebabkan benda tu akan merosakkan tanah. Kalau merosakkan tanah, benda tu akan mengalir ke sungai dan berlakunya pencemaran sungai. Sebab sungai tu kan salah satu yang asas yang selalu kita guna, yang contoh kali kita mandi ataupun ada setengah orang dia minum air tu boleh tercemar tercemar juga kat kita. Kesan-kesan pembalakan dan pencemaran. Contoh kisah dan macam yang saya cakap tadi, kalau terlalu banyak pembalakan yang sangat berkuasa boleh terkesan tanah runtuh. Lepas tu kalau terlalu banyak guna baja ataupun baja kimia ataupun racun serangga boleh kesan kawasan tanah air, menjejaskan kehidupan orang asli, menjejaskan kekayaan air bersih kepada penduduk. Kesan-kesan pencemaran alam sekitar. Kesan-kesan dia sangat besar lah kalau kita terlalu semua orang kalau buat macam menggunakan baju kimia semua tu. Dan lagi satu, pembakaran secara berluasa. Pembakaran secara berluasa ni kalau contoh terlalu banyak orang guna boleh menyebabkan jerebu yang sangat tebal dan boleh macam Syarifah cakap tadi menghakis lapisan langit dan matahari boleh macam terus direct dan suhu peningkatan akan semakin meningkat. Dan satu dah cemarkan alam sekitar kita dan lagi satu boleh mencemarkan negara jiran kita juga. Next. Aplikasi teknologi hijau dalam sektor pertanian dan pertanian ni, kita kena menggunakan pertanian organik, kena guna baja kompos, kena ada aktiviti supaya pembalakan ni tak akan berlaku lagi. Kita kena merasakan untuk memantau hutan. Pembalakan bilik. Pokok-pokok matang saja bagi menjaga keseimbangan hutan. Hutan semula menanam semula pokok sampah pembalakan, pemantauan buran sterik, pengesan pembalakan haram, pensensilan hutan lestari, memastikan pengesan hutan secara berkenan. Kawal. Seterusnya, sektor pengangkutan. Isu sosial saintifik dalam sektor pengangkutan. Isu pertama adalah pencemaran udara punca daripada asap kenderaan bermotor. Lepas tu pembakaran bahan api fosil. Itu kesannya akan jadi pemanasan global ataupun penyakit pernafasan. Lepas tu isu kedua dia pemanasan global. Pengangkutan menyumbang gas rumah hijau, peningkatan suhu bumi dan perubahan iklim. Peranan individu dalam menangani isu sosial saintifik sektor pengangkutan. Di sini ada
bahan api. Yang kedua, kita boleh jalan kaki, kita boleh basikal. Lepas tu yang keempat, kita boleh pakai kereta elektrik untuk kurangkan mengurangkan perluasan karbon dioksida. Lepas tu, cara mengaplikasikan teknologi hijau dalam sektor pengangkutan. Pertama, guna kenderaan elektrik. Macam pelepasan gas rumah hijau daripada kenderaan petrol dan diesel. Kalau kita pakai kereta elektrik, kita tak pakai minyak petrol ataupun diesel. Kita kurang pakai. Kita tak pakai. Okay. Lepas tu kalau elektrik, dia tenaga yang boleh diperbaharui. Kalau minyak tu tak boleh. So yang kedua, kita pakai daripada bahan api bayu. Bahan api bayu tu dia daripada kita boleh ambil daripada tumbuh-tumbuhan, boleh juga daripada lemak haiwan ataupun minyak-minyak. Lepas tu kita proses balik. Jadilah bahan api bayu lah, bahan api alternatif tu. Satu lagi, pakai kenderaan yang pakai gas macam ni. Contoh ni gas mampat. Gas ni pun boleh kurang, boleh gantikan minyak ataupun diesel. Kalau kita pakai elektrik, ni pun boleh dijadikan salah satu cara nak gantikan bahan api fosil. Dah habis. Saya kena cari tahu. Sí.